Sampai hari ni ada penyokong minta maaf lah, penyokong Najib yang masih lagi nak defend benda ni. What for? Nak defend benda ni? Cakap sajalah ini adalah kebenaran. 1MDB adalah kes yang bukan persepsi, bukan fitnah, dia memang kes. Dah terbukti di Amerika Syarikat. Apa lagi nak cover ni? Ngaku je lah. Ngaku je. So bagi saya, selagi kita tak selesaikan isu ni, susah untuk Barisan Nasional dan UMNO bangkit kembali. Dan isu ni dia akan hidup 2-3 tahun lagi. Selagi tak selesai kes di mahkamah, dia akan hidup kes ni. Setiap kali ada perbicaraan, dia akan mainkan semula 1MDB. Berapa banyak dirompak, berapa banyak diambil dan sebagainya. Ya? Sebab itu saya sebut kita kalah sebab 1MDB. Tak ada benda lain, ya. GST adalah sedikit kesan, tetapi kalau GST saja tanpa 1MDB, saya rasa kita menang. Dia jawab, dia kata itu hadiah daripada daripada UAE, daripada Raja UAE. Dan bila perempuan tu cakap, oh tapi kita ada bukti perbualan antara Jolo dengan Datuk Seri Rosmah pasal belian tu, dia tak boleh nak jawab. Macam mana nak jawab? Banyak benda yang dibuat 1MDB tidak dimaklumkan kepada kabinet. Bila Guan Eng bangkitkan soal pembayaran balik hutang 1MDB 7 bilion ringgit, hasil penjualan tanah kerajaan kepada Bank Negara Malaysia 2 bilion ringgit. Saya masih lagi ingat kertas kabinet tu, ya. Kita lulus kertas kabinet tu, Bank Negara beli tanah bekas, ada tanah pejabat Perdana Menteri lama di Jalan Datuk On, di belakang Bank Negara, 2 bilion ringgit. Tidak dimaklumkan kepada kabinet bahawa 2 bilion ringgit itu diguna untuk membayar hutang 1MDB. Tetapi apabila kita kalah, didedahkan oleh Guan Eng, baru kita tahu. Dia tanya kita dalam Dewan Rakyat, tahu ke tak? Takkan tak tahu. Macam mana saya nak jawab tak tahu? Tapi hari ni sekarang saya kena open. Memang kita tak tahu. Memang kita tak tahu. So bagi saya, kenapa saya sekarang ini agak lantang kritik Datuk Seri Najib dan dulu kita sokong, ya? Sebab ada banyak benda yang dah didedahkan yang dia tak bagi tahu kita. Sebab itu antara sebab saya terpaksa kritik, sebab dulu tak diberitahu kepada kita, ya. So tak adalah timbul soal dulu sokong, sekarang tak sokong, lalang dan sebagainya. Sebab bila kita dah tahu kebenaran, takkan kita nak menegakkan benang yang basah lagi, ya? Apakah kebaikan itu boleh menghalalkan perompakan? Ya, saya boleh kata, okey tak apalah, saya curi duit ni tapi saya guna duit ni untuk membina masjid. Saya rasa tak boleh kot. Hasil pendapatan itu mestilah hasil yang halal. Ya. Kita tak boleh cuci dosa kita, dosa rompakan kita, dengan kita menggunakan sebahagian daripada duit yang kita rompak itu untuk buat kebaikan. Tak boleh. It doesn't work. Dia ada beza sikit lah. Forex itu adalah kerugian yang datang daripada kesilapan spekulasi mata wang. Bukannya dia gunakan negara kita untuk terbitkan hutang bond, dan hutang bond itu diambil untuk belanja perbelanjaan sendiri. Itu salah. Macam mana pun itu salah. Yalah, bagi saya kita jangan denial lah, ya. Kalau kita terus menafikan realiti, saya rasa kesan pada UMNO lagi teruk. Sebab rakyat akan kata, dah kalah, dah didedahkan segala-galanya pun tak boleh nak terima. Ya, sebab itu saya lebih suka menjejak atas bumi nyata lah, ya.
Dia cakap apa pun dia nak cakap pasal saya lah. Dia kata saya lalang lah, dia cakap saya opportunist lah, apa benda. Tapi bagi saya, apabila kita dah berdepan dengan realiti macam ni dan kita tak nak mendakap realiti tu, something is wrong lah. Ya, something is wrong lah. Dan bagi saya, mereka yang masih lagi nak sokong, nak memberi alasan, nak menafikan realiti ni, mereka ini sebenarnya adalah liability yang sangat besar terhadap UMNO.